Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minum kopi-kopi juga. Okay, sepanjang berada di Tawau ni, apa yang saya dapat, pengalaman saya merawat sini kali ini pula, sakit ni adalah disebabkan oleh saka. Okay. Kadang-kadang ni contoh rumah-rumah begini, amalan-amalan yang mengidang ni, apa pun dipanggil seperti apa, mahligai, yang dia kata kembar, menyebabkan benda tu waktu badan dia kuat dulu, benda ni digunakan untuk waktu dia kuat dulu, benda ni digunakan oleh mereka contoh untuk menolong keluarga kalau sakit, dihidangkan, dan kadang-kadang acara-acara tahunan, tarik lahir, dia akan letak sana baju macam babynya berpuluh tahun pun tetap tidak boleh besar. Begitulah baju baby seperti kata itu adik kembar. Benar sebenarnya tidak boleh. Jadi lepas saya rawat, alhamdulillah saya tarik kiri kanan kaki, boleh sudah berlipat, kaki dia berselang, boleh jalan, alhamdulillah. Cuma ialah kadang-kadang adat-adat yang sudah dijalankan berpuluh tahun ni, lebih kurang beratus tahun juga, keturunan-keturunan oleh bangsa-bangsa tertentu ni, Malikai kuning, Malikai merah, menyebabkan benda ni makan tuan. Jadi saya punya peranan kali ini, amanah saya adalah menghapuskan benda-benda ini dan menyedarkan, memberikan maklumat lah pada keluarga pesakit, terutama yang mengamalkan ni, sedar benda ni merupakan kesyirikan, dan semua syirik, semua dosa Allah kenapa kecuali satu, syirik, menyekutukan Allah. Jadi benda ni insyaAllah, sebab bila saya jalan ni pun, minta maaf saya tidak tayangkan aib pesakit siapa-siapa, saya cuma berkongsi benda-benda yang tidak sepatutnya ni masih diamalkan dalam budaya kita. Tapi alhamdulillah keluarga faham dan ada inisiatif untuk menghancurkan benda dan memutuskan terus budaya adat ni. InsyaAllah kita doakan sama-sama semoga pesakit diberikan kesembuhan dan Allah pelihara keluarga ni dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT, insyaAllah. Okay, Tawau, saya check out. Assalamualaikum.